Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi kita ke dalam episod Episod Rob in Heart. Okay, edisi untuk khas. orang tak tahu apa Rob in Heart ni Ustaz Apa tu Rob in Heart Ustaz? Okay, Rob in Heart ni kalau kita tengok logo, kalau lah kiranya perasan ada logo kat situ, dia ada huruf Ra dengan huruf Ba. Bila dicantumkan jadi Rob. Rob tu maknanya Tuhan. Oh, ya Rob curi. Bukan Rob. Bukan Dia bukan Rob curi. Oh, bukan curi. Dia bukan okay. Rock Never Die. Rob never. Dia Rob in Heart. Jadi Tuhan tu dalam hati. di dalam hati. Masya-Allah. Sabar Ustaz, kita belum kenalkan diri. belum lah. Ramai yang tak Okay. kenal, mungkin ramai yang tak pernah come across kita punya podcast. Okay. Kita semua daripada Masjid Ahmad Ibrahim. Uh-huh. Kita bekerja di Masjid Ahmad Ibrahim. Mhm. Okay, nama saya Suhari, Operation Executive di Masjid Ahmad Ibrahim. Ustaz? Silakan Ustaz. Okay, Ustaz Zaki sini daripada Masjid Ahmad Ibrahim juga sebagai Senior Mosque Manager. Dan saya Muhammad Irfan bin Harun sebagai pegawai dakwah Masjid Ahmad Ibrahim, MRO, also known as MRO juga. MRO tu apa kalau yang tak biasa dengar? Oh, MRO tu Mosque Religious Officer. Ya, saya in charge of organising events dekat masjid. Ya, untuk Bagian dakwah lah Ustaz. bagian dakwah betul. Kira kalau macam Suhari bro Yes bro. kalau sana mro Mro. Mro. Betul lah, betul lah. Ya. Okay, yang tak pernah sabar, yang tak pernah yang tak pernah come across kita punya podcast, kita dah pernah buat podcast berbulan dah, since daripada tahun lepas Ustaz. Betul. Daripada yang kalau siapa pernah go along yang awal-awal dah tak boleh stop je kata Ustaz. Tali ya. Kelakar sangat aku. Dah kena sound dah, Ni nama dia sound engineer. Ya, ni sound engineer betul. Yang pernah dengar podcast kita awal-awal tahun pertengahan tahun lepas kan. Kita dah a few episode jugalah. Yeah. Pasal Masjid Ahmad, kebanyakan pasal Masjid Ahmad Ibrahim, dan kita pun nak pertengahkan few things pasal dakwah juga kan. Betul. Lepas Last tu, kali bila tu? last kali sebelum bulan puasa kita stop. Sebelum bulan puasa. Kita rehat. Sebab Ada kita- juga tau orang tanya, bila nak buat lagi? Bila nak buat lagi? Sebab kita time tu kan busy Ramadan. Ramadan. Lepas betul. tu ni dah kira Alhamdulillah dapat nafas balik je. Alhamdulillah. Ya. Tadabbur tu apa Ustaz? Tadabbur ni adalah salah satu daripada cara ataupun dalam arti kata yang lain menghayati. Kita menghayati Al-Quran, kita baca konten dia, kita faham makna dia. Macam contohnya kita melaksanakan solat, kita hari-hari baca suratul Fatihah. Jadi bila kita dapat menghayati suratul Fatihah itu, bila kita laksanakan solat, kita dapat dia punya feel dia. Sebab macam contoh kita ni sebagai manusia pasti ada cabaran dan dugaan. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang petugas. Macam-macam cabaran dan dugaan yang kita hadapi. Jadi kadang-kadang bila kita ada masalah tu, kita nak komplain ke, kita nak mengadu pada siapa-siapa, kadang-kadang tak ada tempat. For example, I have problem, I nak mengadu dekat you, lepas tu kata, alamak ustaz ni kental lah, lembek lah. Contoh example. Lemah. Weak. Weak. Jadi macam habis nak mengadu kat siapa? Kadang-kadang ada masalah keluarga, tapi kalau nak mengadu kat kawan pula malu sebab apa orang kata tu private matters kan. Habis nak mengadu kat siapa? Jadi kita ngadulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So bila kita baca surah Fatihah, kita menghayati kandungan dia. Ada word tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu, kepada engkau sahajalah yang kita menyembah dan kepada engkau sahajalah yang kami minta pertolongan. So kita dapat that feel yang apa lagi kita nak minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam dalam sejadah pula. Waktu kita solat tu lah, sujud tu lah. So that's why bila kita Fatihah tu kita dapat feel, kita dapat rasa sebab kita faham kandungan dia. Kita dapat menghayati, kita tadabbur sikit sebanyak dalam surah Fatihah je. Itu antaranya lah. Yang Ustaz boleh kira explain pada kita semua lah. Balik pada Ustaz Irfan. Kalau macam Ustaz Irfan ni, tadabbur Ustaz ada another explanation sama juga macam Ustaz Zaki explain? Ya, sama juga. Cuma Ustaz Zaki cuma explain macam satu contoh je lah. Kalau kita dengar balik, tadabbur maknanya menghayati kan. So menghayati ayat Al-Quran ni, menghayati kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah suatu perintah. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan afala yatadabbarul Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah
memberitahu kita yang kenapa kita tak menghayati ayat-ayat Al-Quran ni. Sebab ayat Al-Quran ni banyak faedah dia, banyak benefits dia. Al-Quran tu syifa, sebagai pengubat, penawar kepada kita. Ayat Al-Quran tu buat kita lagi tenang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ayat Al-Quran supaya kita sebagai manusia ni dapat menghayati ayat-ayat tersebut. Kalau tak faham Arab pun, kita ada translation dia sendiri. Sekarang pun dah ada apps dekat phone pun yang kita boleh check. Kalau dengar ayat Al-Quran dekat kenapa imam-imam sekarang baca sampai nangis ni semua, kenapa diorang nangis, menghayati betul-betul ayat Al-Quran ni, kita boleh just pergi dekat Google, kita boleh check balik kenapa maksud ayat tersebut, dan juga kita boleh at the same time kita menghayatilah ayat apa yang imam tadi menghayati ayat tersebut. Jadi maksud tadabbur ni adalah macam Ustaz cakap, kita menghayati ayat tersebut dan juga kita applykan kepada diri kita, sebab kita sebagai hamba Allah, Allah telah turunkan Al-Quran tu sendiri kepada kita semua. Jadi Al-Quran tu sebagai huda, iaitu petunjuk kepada kita, guide kepada kita. Jadi kita kenalah menghayati ayat-ayat kalau kita tak faham ayat tersebut. Tadi nak sentuh sikit, macam Ustaz cakap yang imam-imam, kadang kita tengok kat YouTube imam-imam tengah solat, diorang sekarang suka ambil POV, betul. Ada yang jemaah-jemaah dengan ustaz-ustaz pun nangis juga. Ya, betul. Itu kira dah terus menghayati ayat-ayat yang kalau diorang baca, diorang dapat menghayati ayat Quran tersebut. Kalau menangis tu dia punya impact lah. Dia punya impact dia. Dia punya impact with that kind of ayat, diorang sentuh hati diorang. Yes, betul. Macam gitulah maksudnya tadabbur. Menghayati ayat Quran, memahami ayat tersebut. Okay, Alhamdulillah. Macam Ustaz, how Ustaz use any resources untuk Ustaz? Okay, what I advise to my children, sebab my kids ada yang sekolah madrasah, ada yang tak sekolah madrasah. So yang madrasah settle lah. Yang tak sekolah madrasah, I advise even both of them. I advise, selain daripada kita baca Quran, kita dah faham dia punya cara nak baca dia, kita dah belajar Iqra, kita dah belajar Muqaddam, kita dah belajar tu semua, kita dah baca tajwid and so on, kita dah baca, in other words Quran tu kita dah baca dalam sembahyang and so on. Tapi dalam harian, macam along the way nak pergi kerja ke, along the way nak pergi sekolah ke, ataupun any journey yang kita pergi tu, kalau boleh dapatkan satu translation of Al-Quran, 100% translation, tak ada Arab dia kat situ. This is what I advise them lah. Maknanya dia ada banyak bentuk, sama ada in terms of macam Al-Quran nampak bentuk macam Al-Quran ini, ataupun dia ada smaller type, ataupun digital apps. Tapi kalau yang digital apps kita nak kena tengok lah authentic ke tidak lah. Sebab sometimes apps ni kadang-kadang ada scam, so nak kena jaga-jaga lah. So macam kalau lah kiranya dapat the 100% translation, maknanya tak ada Arabic langsung. Gini. Kita bukan apa tahu, kita cuma nak tahu dia punya story dia, nak tahu cerita dia. Macam okay, kita dah baca surah yang panjang, lepas tu apa dia cakap, apa Allah Ta'ala cakap. Okey lah, kita belajar tafsir, tapi kadang-kadang kita tak ada time nak pergi masuk kelas dia betul-betul, atau belum sampai lagi kat situ ke apa, ataupun belum jumpa kelas-kelas yang kita nak join in because of time whatsoever kan. So ada ni kita baca je just to understand dia punya story dia, apa yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran tu. So nanti bila kita dah baca Quran, lepas tu kita refer back to this, macam ini rupanya Allah Ta'ala cakap, apa ni, and even if you were to bring to the people of the scriptures, bla 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 sampai habis kan. Gini rupanya cerita dia, ini rupanya Allah Ta'ala maksudkan gitu. Jadi macam yalah, sebab kita kan dalam MRT, in public, kadang-kadang kita bawa letak dalam bag, lepas tu kita pergi toilet kan. So macam selamat sikit lah, sebab everything is in English in the translation. So macam, and in other words pun kita dapat faham sikit dia punya cerita dia. So selain daripada itu, lepas kita dah faham, kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut, then kita tanya ustaz-ustaz, then kita tanya masuk kelas-kelas berkaitan dengan tafsir dia and so on. Nanti Ustaz Irfan akan explain more about that lah. Tapi for a start, yang kita normal days, harian punya, along the way kita nak pergi jalan ke apa benda ke, dalam MRT jalan jauh ke, just take the translation, buka je baca, just to know the story. So sometimes bila kita dah tahu dia punya story dia, nanti kadang-kadang bila time sembahyang harian,
Baca kuliah ayuhal kafirun. Oh, itu rupanya cerita dia. Oh, habis imam baca panjang-panjang macam tadi tu kan. Imam baca panjang-panjang, dia pun menangis. Sekarang kita teringat, oh, itu cerita aku baru baca dia translation. Oh, this is why imam tu nangis. Betul. Lepas tu kita time kita sembahyang tarawih, ni jemaah sebelah, imam baca panjang-panjang nangis. Dia pun nangis juga, terisak-isak nangis. Lepas kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ji, kenapa Haji nangis? Imam tu lama sangat. Pun boleh juga. Wah, Saya kasih serius false hope kasih false hope dia nangis. Oh, ingatkan dia tengah mentadabbur menghayati ayat Quran rupanya lama sangat rupanya. Oh, masya-Allah. Saya dah serius. Itulah dah invested Ustaz. Orang kata invested nak dengar benda tu. tapi dia punya main dia is you understand lah. Faham. Kira kalau misalnya saya ambil buku translation ni, saya buat macam storybook, macam novel. Saya baca semua everything without knowing the ayat. Boleh juga kan Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Masalah. Sebab bila you dah tahu story, dia akan Allah Ta'ala akan touch the heart untuk you like to know more. Jadi bila kita dah tahu lagi, oh now I understand why ayat ni diturunkan pada sekian-sekian hari bulan, sekian-sekian history, waktu, event banyak events, yes. Kenapa ayat ni macam ni? Baru kita macam nak tahu detail. Kita baca one shot, okay. Macam gitulah. Macam for example kalau orang baca novel, macam myself kadang-kadang I baca Lord of the Rings. Dia tu kan nanti dia panjang-panjang, oh cerita dia macam sekali dia cakap satu karakter. Apa sih karakter ni? Siapa sih dia? Lepas tu dia ada note, ada note footnote Ustaz. Dia cerita pasal gedebak. Lepas tu nanti dia ada another book pula ceritakan pasal story dia. Kita suka macam begitu-gitu. Oh, want to know more lah. Itu novel. Novel is human made. Cerita manusia buat. Interesting lah macam style lah. Ni Allah Ta'ala yang kasih ni. So I can guarantee insya-Allah kalau kita baca kerana nak tahu, nanti akan sampai satu ayat yang it will touch your heart and you want to know more. Betul. Serius. Betul. Yalah, kalau kita baca Quran pun kadang-kadang ada je kawan saya baca, dia tak boleh baca Arab Quran pun, dia just buka dia punya translation, dia boleh faham daripada situ surah Baqarah tu semua. Jadi it's a good thing lah kalau diorang ada inisiatif untuk buka translation sendiri dan tengok makna-makna Al-Quran tersebut. Ya. Kalau macam Ustaz pakai Ustaz Zaki pakai translation book like that, macam Ustaz handphone boleh. Kadang-kadang kalau sekarang ni kita ada banyak, Singapura banyak classes lah siapkan untuk orang-orang yang ingin mengetahui atau mendalami ayat-ayat Al-Quran. Jadi contohnya sekarang ni saya tengok ramai banyak masjid yang buat berkenaan dengan tafsir ataupun tadabbur surah Al-Fatihah. Sebab kita baca Al-Fatihah like 17 times a day, 17 kali sehari. Kalau solat sunnah pun lebih lah. Kalau tak faham bacaan surah Al-Fatihah tu agak janggal sikit lah dekat situ. For everyone, I think kalau kita menggalakkan for Ustaz, why not semua cuba menghayati Al-Fatihah. For Ustaz Boleh. For Ustaz kan, kalau mungkin nak yang very difficult untuk start untuk the whole Quran, start dengan Al-Fatihah. Pasal apa-apa pun dengan Al-Fatihah. Solat betul-betul Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah tak boleh lari. Betul. Menghayati Al-Fatihah dulu, mula-mula mungkin daripada situ akan mencetuskan sikit niat untuk lebih mengetahui banyak lagi daripada ayat-ayat Quran. Betul. Jadi kalau baca Fatihah, kalau dah tahu mendalami surah Fatihah tersebut, saya rasa dekat situ kita boleh ikuti ustaz lah, ustaz yang mengajar tersebut berkenaan dengan kalau boleh minta surah pendek-pendek lah dulu. Qul huwallahu ahad ke semua. Ni antara surah-surah yang lawazim lah. Benda-benda surah yang sentiasa kita hafal, sentiasa orang-orang luar di luar sana hafal semua, dan kalau kita dapat faham, dan insya-Allah kita boleh hayati lagi lah ayat tersebut, surah tersebut. Ya. Cuma saya nak touch tadi berkenaan yang Ustaz cakap pasal history tu. Kadang-kadang ada certain ayat Al-Quran kan, macam for example surah Taubah, wa ala thalathatil ladzina khulifu, kepada kalau direct translation tu 3 orang yang tertinggal tu. Kalau kita tengok kalau tengok translation English tu, dia takkan bilang siapa tau 3 orang tu. Jadi at the same time, yang apa kita boleh buat, for example kalau curious berkenaan dengan ayat Quran, macam saya bagi contoh tadi tu, boleh tengok sebab-sebab
kenapa ayat tu diturunkan juga. Betul. Jadi itu pun penting juga. So kisah dia pasal sahabat-sahabat Nabi SAW lah di situ. Kisah dia pun cerita sedih lah dekat situ. Ya, betul. Ya, kalau kita boleh refer balik, ada certain ayat Al-Quran tu Allah turunkan di mana perlu ada research lagi selepas itu. So kalau boleh ada inisiatif, boleh buat research selepas itu dan juga boleh dapat menghayati lah ayat tersebut juga. Ya. So, selain daripada research sendiri, memang perlu kepada seorang yang mahir untuk guide ataupun tunjukkan lah. Maknanya kita belajar sendiri betul, kita buka buku sendiri betul, kita baca sendiri betul, source banyak, Quran ChatGPT ada, AI ni semua dah banyak semua lah. ada. Tapi still kita cari orang yang memang mahir dalam pemahaman Al-Quran untuk kita dapat dia punya full impact. Belajar dengan the whole knowledge lah kira. Belajar dengan robot dengan belajar dengan orang tak sama. Betul. 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 Belajar dengan saya lagi. Tahu. Baru buka sadaqallah. Itulah kita kira macam ustaz dah explain pasal it's more of menghayati ayat Al-Quran, ayat Al-Quran. Betul. Macam ustaz pun tadi suruh explain, tadi ustaz dah explainkan satu ayat yang tadi yang tiga orang tu. Untuk ustaz punya experience, ustaz boleh share tak ayat apa kalau rasa macam betul-betul ustaz impact sekarang ni lah? Sekarang ni kalau betul-betul saya suka satu ayat ni di mana Allah repeat 2 kali lah dalam satu surah tu. Kalau kita baca surah Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak, last 2 ayat tu, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. So setiap kesusahan tu ada kesenangan. So dekat situ kenapa Allah repeat 2 kali? Kalau istilah dalam bahasa Arab ni adalah istilah takkid, kepastian. So maknanya pasti setiap kesusahan tu akan datang kesenangan. So dekat situ ada really impact kepada saya. So insya-Allah saya rasa dalam kehidupan ni sentiasa akan ada kesusahan, dan kalaulah kita percaya, betul-betul percaya yang Allah lah yang beri kesenangan selepas itu. Berdasarkan ayat yang saya tadabbur lah, menghayati ayat tersebut. Rob in Heart edisi khas ni kita akan adakan beberapa episod. Dan betul. beberapa episod tu kita akan mengundang tetamu-tetamu istimewa yang di kalangan asatizah dan juga di kalangan bukan asatizah yang dikenali ramai. Siapa tu nak kena tunggulah untuk episod yang kedua, ketiga dan follow lah. Yes. InsyaAllah just like and share and follow and watch the space lah for more for more posting. For more post lah. Ni pasal apa dah lama tau. Betul. Itu hari ada juga jemaah tak nak buat lagi ke podcast, insyaAllah ni. Ada follow dia kata hilang macam gitu. Walaupun kita ada tak serius dengan kan ketawa-ketawa, tapi certain message macam kita nak sampaikan pasal hal masjid dengan apa berlaku tentang masjid, semua sampai, message sampai. Yang paling bagus yang saya rasa pasal parking. Sampai kita dapat awards. Itulah. Sempat selit. Itu pasal community. Alhamdulillah. So itulah kita just watch the video dekat YouTube dengan Facebook lah. Okay lah, dari itu kita tak nak bawa masa. Kita ni dah lama tak buat podcast, jadi kita nak minta maaf sebelum kita tarik diri. Kalau kita ada salah silap, salah cakap, ketawa-ketawa sikit, tu normal lah. Normal tak boleh cakap pasal normal. Okay, dari itu kita tarik diri dulu. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.